Di sini upa dia bertanggang. Tuh. Ini 2 4. Betul macam ni agak. Tambah. Copot. Apa udah buat? Macam budak kecil dia melukis aku tengok. Melukis ke kau? Ini paling besar proyek ni. Kalah proyek yang 5 miliar tu. Kau tahu tak? Orang lagi serius, di kau ngejut-ngejut. Untung jantung aku tak campak ke laut. Campak tadi, siapa yang susah? Nenek aku juga yang susah. I'm sorry lah brother. Itu pun nak marah. Oh. Siapa yang marah? Aku bukannya marah. Nasihat. Kau tahu tak? Nasihat. Dikau tak usah banyak cerita Ini ada proyek besar. Dikau tugas dikau cari investor. Dikau dengar tak ni? Jadi ni. Jadi Pak Uda nak buat. Dikau pernah pergi ke Genting Highland tak? Jadi nanti kita buat penyeberangan, tak perlu pakai jambat lagi. Kita pakai tali aja atas, lewat atas. Ini udah lagi hitung tiang. Kau nampak tak tiang? Nanti kita bikin tiang. Kita buat tiang. Titik satu, nanti di tengah satu, di pulau ini satu. Berapa Pak Uda nak perlu duit? Tak banyak. Kalau proyek ini tak banyak. Cukup 5 T je. Kau tahu 5 T? 5 tongkang. 5 tongkang, ya. Jadi, kalau dikau dah dapat, dikau kabur dulu cepat. Hari dah maghrib. Udah nyiapkan gambar ni dulu. Nanti udah mantapkan gambar ni. Nanti kita cari investor. Baru kita duduk lagi. Ya? Udah balik dulu. Udah nak semayang. Dika jangan lupa cari investor tu Ini mustahak ni. Udah balik dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kasihan aku tengok Pak Uda aku ni. Aku fikir dia gelebur, rupanya dia sakit.